Welcome back bersama saya Zafiq. So hari ini saya akan review satu kereta daripada Sengkawal, iaitu kereta Proton Saga 1.3 Premium S tahun 2024. Kereta ni kenapa korang perlu beli? Sebab satunya, kereta ni satu owner baru, mileage pula rendah. Harga, orang cakap harga dia mampat. So kalau korang nak tahu lagi, jom ikut saya. Okay guys, kereta ni mempunyai enjin VVT. Tu Alip kata tau, bukan saya kata. So dalam ni pula steering leather. Okay, sedap dan padu. Dan dia punya interior semua ni mau cakap hitam dan merah. So ada premium, ada kemarahan. Nampak ganas kan? Nampak ganas kan? Seat pula half leather, half ketembat. Bukan ketembat. Half leather, half kain. So korang nak tahu lagi? Jom kita pergi ke belakang pula. Let's go. Okay guys, untuk bahagian bonnet ni, orang kata standard Proton Saga lah. Luasan dia seperti ini. Boleh katakan masuk 2 beg bagasi besar. Boleh lepas lah. Jangan risau. Sebab apa? Dalam ni pun ada juga disediakan spare tire. Alright guys. So body color kereta ni adalah color kuning. Bukan, silver. So siapa minat silver boleh memiliki kereta ni. Jom kita sembang pasal harga pula. So guys, untuk harga body kereta ni adalah 34,999. Bukan nombor pihak unit uniform. Okey, untuk bayaran bulanan pula lebih kurang RM400. So kalau anda berminat, betul-betul sungguh berminat ataupun nak tanya kereta yang lain daripada Sengkawal, korang boleh isi form di bawah ni. So stay tune guys for next review. Adios.